Kenapa sekolah Amerika tak ada uniform macam sekolah lain? Kalau kita tengok budaya sekolah di Amerika Syarikat dari mata orang Malaysia, kita nampak pelik. Sebab dekat Malaysia, uniform sekolah tu macam benda paling normal dalam hidup. Dari kecil sampai habis sekolah, kita dah terbiasa dengan baju putih, seluar hijau, kain biru, kasut putih atau hitam, lencana, tali leher, pengawas, kuku kena pendek, rambut kena pendek, stokin kena betul warna. Uniform dekat Asia bukan sekadar pakaian, ia sebahagian daripada sistem disiplin. Tapi bila kita tengok sekolah mereka, suasananya macam dunia lain. Budak pergi sekolah pakai hoodie besar, sweater NFL, seluar jeans koyak, sneakers mahal. Ada yang rambut warna biru, ada yang nampak macam artis rock, ada yang nampak macam atlet gym, ada yang nampak macam budak anime, ada yang macam rapper SoundCloud. Kadang-kadang kalau tengok filem Amerika, susah nak beza mana pelajar dan mana orang luar sebab pakaian diorang terlalu bebas. Dan benda tu bukan sekadar fashion, ia datang daripada sejarah, budaya, politik, ekonomi dan cara masyarakat Amerika melihat manusia itu sendiri. Kalau kita nak faham kenapa sekolah Amerika kebanyakannya tak ada uniform, kita kena faham dulu satu benda paling penting tentang budaya Amerika. Bukan sekadar bebas biasa, tetapi hampir seluruh identiti negara mereka dibina atas idea bahawa manusia patut ada hak menentukan diri sendiri tanpa terlalu banyak dikawal kerajaan ataupun masyarakat. Sebab tu dekat Amerika, benda yang orang Asia rasa biasa kadang-kadang dianggap pelik oleh mereka. Contohnya, sekolah paksa semua orang pakai sama. University macam UiTM paksa rambut tertentu. Kerajaan tentukan cara berpakaian. Keluarga terlalu kawal pilihan hidup anak. Bagi ramai orang Asia, itu normal. Tetapi bagi ramai orang Amerika, itu boleh nampak terlalu controlling. Ini sebenarnya berkait rapat dengan sejarah penubuhan Amerika itu sendiri. Amerika lahir daripada revolusi melawan United Kingdom. Pada masa tu, koloni Amerika rasa kerajaan British terlalu mengawal mereka. Cukai tinggi, kawalan politik kuat dan rakyat tiada kebebasan menentukan hal sendiri. Jadi sejak awal lagi, identiti Amerika dibina atas idea jangan terlalu bagi kuasa kepada authority. Sebab tu budaya diorang sangat menekankan freedom dan hak peribadi. Mentaliti itu akhirnya masuk ke dalam semua aspek kehidupan, termasuklah sekolah. Di banyak negara Asia, sekolah dianggap tempat membentuk manusia supaya boleh masuk ke dalam sistem masyarakat. Maksudnya, sekolah bukan sekadar tempat belajar matematik atau sains, tetapi tempat belajar jadi anggota masyarakat yang lebih baik. Sebab tu budaya Asia sangat kuat dengan hormat authority, ikut peraturan, jangan menonjol sangat, utamakan kumpulan, disiplin kena tinggi. Uniform sangat sesuai dengan mentaliti tu. Uniform buat semua orang nampak sama. Ia kurangkan identiti individu dan kuatkan identiti kumpulan. Kaya miskin nampak hampir sama. Pelajar jadi sebahagian daripada institusi. Tetapi budaya Amerika pula lebih individualistik. Dekat sana, identiti individu dianggap sangat penting. Dari kecil lagi, budak diajar untuk jadi diri sendiri. Express yourself. Follow your passion. Be unique. Don't let society define you. Sebab tu, pakaian dianggap sebahagian daripada identiti seseorang. Budak yang minat main skateboard mungkin berpakaian macam skater. Budak yang minat country music mungkin pakai macam cowboy. Budak basketball pakai jersey NBA. Budak metal pakai hitam. Budak anime mungkin pakai hoodie karakter Jepun. Budak gamer pakai merch gaming. Semua tu dianggap normal. Kalau kat Asia, budak sekolah berpakaian terlalu beza, kadang-kadang terus dianggap nak perhatian atau tak ikut disiplin. Tetapi dekat Amerika, terlalu seragam pula boleh dianggap membosankan atau terlalu mengongkong. Malah dekat Amerika sendiri, ada idea bahawa sekolah bukan penjara. Sebab tu ramai orang kat sana pelik kalau pelajar perlu dikawal sampai cara berpakaian. Tapi bukan bermaksud semua sekolah kat Amerika bebas sepenuhnya. Ramai orang Asia salah faham seolah-olah semua sekolah Amerika macam dalam filem Hollywood. Sebenarnya, sistem pendidikan Amerika sangat decentralized. Maksudnya, kerajaan pusat tak kawal semua sekolah secara seragam macam dekat Malaysia. Setiap negeri ada sistem sendiri. Setiap distrik ada peraturan sendiri. Setiap sekolah boleh jadi sangat berbeza. Ada sekolah yang sangat bebas, ada yang sederhana ketat,
wajib uniform penuh, semi uniform hanya dress code. Contohnya, banyak sekolah swasta elit di Amerika ada uniform formal ala British. Kena pakai blazer, kena pakai tie, skirt formal, kena pakai kasut. Kerana uniform kat sana dikaitkan dengan image prestige, elite dan private education. Malah kalau tengok filem sekolah elit Amerika, banyak sebenarnya diinspirasikan daripada budaya sekolah United Kingdom. Sebab tradisi uniform formal memang kuat di Britain. Jadi sebenarnya, sekolah awam Amerika banyak tak ada uniform, tapi sekolah swasta elit ramai ada uniform. Tapi kenapa sekolah awam mereka kebanyakan tak mewajibkan uniform? Sebab ada kepercayaan bahawa pakaian tidak semestinya menentukan disiplin atau kecerdikan. Sebab orang Amerika percaya kalau pelajar tu belajar betul-betul, berkelakuan betul-betul, kenapa nak kongkong pakaian? Ini sangat berbeza dengan banyak negara Asia yang melihat uniform sebagai alat membentuk disiplin sejak kecil lagi. Dekat Malaysia contohnya, uniform ada simbol moral dan sosial. Kalau pakai uniform, kena jaga nama sekolah, tak boleh buat perangai, ada rasa identiti institusi, ada rasa hierarki. Malah bila pakai uniform sekolah dekat Malaysia, automatik orang nampak kau sebagai pelajar, ada expectation tertentu. Tapi kat Amerika, identiti pelajar lebih banyak datang daripada budaya sekolah, bukannya uniform. Sekolah Amerika lebih tertumpu kepada school mascot, football team, cheerleading, marching band, prom dan school pride. Sebab tu, walaupun tak ada uniform, identiti sekolah masih kuat. Malah budaya high school Amerika sebenarnya sangat dipengaruhi sukan. Dekat banyak sekolah Amerika, pasukan football sekolah lebih terkenal daripada akademik. Stadium sekolah pun kadang-kadang besar gila. Ada bandar kecil yang kehidupannya revolve around high school football. Jadi, identiti pelajar datang daripada komuniti sekolah dan aktiviti, bukan pakaian seragam. Tapi, sistem tanpa uniform ni juga ada masalah besar. Salah satunya ialah jurang sosial jadi terlalu jelas. Kalau dekat Malaysia, budak kaya dan miskin pakai benda hampir sama. Tapi kat Amerika, status ekonomi boleh terus nampak melalui kasut, hoodie, handbag, telefon, aksesori. Budak flex dekat high school Amerika memang wujud. Budak kaya boleh datang sekolah dengan Nike mahal, Jordan limited edition, iPhone terbaru, pakaian designer. Budak miskin pula datang dengan pakaian lama atau murah. Jadi tekanan sosial makin kuat. Sebab tu sebenarnya ada ramai juga orang Amerika yang sokong kalau ada uniform. Sebab ada yang percaya kalau ada uniform akan kurangkan bully, kurangkan peer pressure, kurangkan obsession terhadap brand buat sekolah nampak lebih teratur. Pada tahun 1990-an, isu uniform jadi lagi hangat sebab masalah gang violence. Dekat beberapa bandar Amerika, budak sekolah mula pakai warna atau style tertentu mewakili gang. Contohnya, warna merah atau biru boleh dikaitkan dengan gang tertentu. Jadi setengah sekolah mula memperkenalkan uniform atau dress code tertentu untuk bertujuan kurangkan identiti geng, mudahkan kawalan, keselamatan dan elakkan konflik. Tapi idea untuk uniform penuh tetap kontroversi. Sebab bagi ramai rakyat Amerika, uniform dianggap simbol autoriti yang terlalu kuat. Dan ini sebenarnya yang menarik. Dekat Asia, uniform dianggap pembentuk disiplin. Dekat Amerika, uniform kadang-kadang dianggap simbol kehilangan kebebasan individu. Dua budaya melihat benda yang sama dengan cara yang berbeza. Kalau kita tengok Jepun pula, uniform sekolah sangat sebati dengan budaya mereka. Malah uniform jadi sebahagian identiti nasional dan pop culture. Tetapi Jepun juga masyarakat yang kumpulan lebih penting daripada ekspresi individu. Sebab tu dekat Jepun sangat menekankan jangan susahkan orang lain, jangan terlalu menonjol, kena ikut sistem, kena hormat kumpulan. Dan budaya tu sangat sesuai dengan uniform. Macam itulah juga dengan Korea Selatan, China dan banyak negara lain. Manakala Amerika pula memang sejak dari awal dibina atas budaya frontier. Budaya frontier ni sangat penting untuk faham Amerika tu sendiri. Dulu, ramai peneroka Amerika hidup di kawasan luas, liar, jauh daripada kerajaan pusat. Mereka perlu berdikari sendiri. Jadi budaya mereka berkembang menjadi independen, kena jaga diri sendiri, tak percayakan autoriti. Mentaliti tu masih hidup sampailah sekarang.
Sebab tu orang Amerika sangat sensitif bila rasa kerajaan atau institusi terlalu kawal hidup diorang. Sebab itulah benda macam hak memiliki senjata, kebebasan bercakap, hak memilih gaya hidup, hak berpakaian, semua dianggap berkait dengan identiti kebebasan. Jadi akhirnya, sekolah tanpa uniform di Amerika bukan sekadar soal pakaian. Ia mencerminkan keseluruhan falsafah masyarakat mereka. Masyarakat Asia banyak bertanya, macam mana nak jadikan semua orang lebih seragam dan teratur? Tapi masyarakat Amerika lebih banyak bertanya tentang macam mana nak bagi ruang kepada individu jadi diri sendiri. Sebab tu satu pihak tengok uniform sebagai disiplin, satu lagi pihak lihat uniform macam kawalan. Dan sebab tu juga bila orang Asia tengok sekolah Amerika nampak macam terlalu bebas, tapi bila orang Amerika tengok sekolah Asia, diorang pula rasa macam terlalu dikawal. Dua-dua lahir dalam sejarah dan budaya yang berbeza. Macam mana pula dengan anda? Adakah anda rasa sekolah patut ada uniform ataupun tak patut? Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.